Saya kongsikan satu pengalaman. Satu pasangan Cina, lelaki dan wanita, berumur 70 lebih. Duit yang dia kumpul, tak silap saya, adalah 20,000. 20,000 ke 40,000, macam itulah. Duit dia kumpul semenjak dia muda sampai dia tua. Kerja dia kutip botol-botol, tin, barang-barang buangan tu, dia pergi jual. Dapat kumpul, dah tua tu dapatlah 20-40,000. Macam mana saya tahu? Sebab saya tanya dengan mangsa ni, pakcik ni, uncle bahasa Cina ni. Saya cakap, uncle, you ada duit banyak-banyak, you buat apa? You collect barang buang ni. Ini daripada mana you dapat duit? Dia kata, inilah tuan, daripada saya muda kerja sampai tua, inilah duit saya simpan. Tuan-tuan, saya nak tanya lah, jiran kita, kawan-kawan kita berbahasa Cina, agak-agak dia kumpul duit tu untuk apa tu agak? Untuk dia mati. Tu je. Itu pun habis, kena scam. Sampai nak datang pejabat saya tak ada duit, dia terus balik rumah. Saya arahkan anak buah saya pergi ke rumah dia. Aku nak tahu keadaan dia macam mana. Memang sedih. Saya tengok gambar anak buah saya bagi, menangis saya tengok. Dia kata nak makan pun tak ada duit dah. Tu sebab saya amat mengecam mana-mana orang yang cuba ingin mempertahankan puak-puak scammer ni. Dia ada ni orang-orang yang duk protect, duk tolong-tolong. Tu saya kata yang kat luar negara kerja scam, tak payah tolong, balik, tak payah. Kan ada kan? Yang kerja kat luar negara tu kan? Kerja apa? Kerja scammer. Tak payah tolong, biar je dia. Tolong buat apa, dia kan kerja scammer. Tu cara nak ajar. Ni yang pergi ni semua budak-budak bermasalah, tuan-tuan dan puan. Semua budak-budak bermasalah. Padahal dah bagi tahu dah, jangan pergi kerja kat luar negara, jangan pergi involve dengan mana-mana orang yang you tak kenal. Dah cakap semua. Pergi juga. Tuan-tuan, ini kalau kita nak cakap pasal scam ni, kalau saya nak cerita, boleh menangis, tuan-tuan dan puan. Tapi kita ni bersungguh-sungguh, susah payah ni nak educate orang, nak ajar orang. Itu okey lagi. Kalau dalam kes pelaburan, Sungai Buloh ni banyak ni yang masuk pelaburan ni. Saya nak sebutkan juga, boleh? Boleh? Tapi saya minta maaf dulu tau. Kalau ada kena kat siapa, saya minta maaf Tuan-tuan, pelaburan, dana yang tuan-tuan masuk tu semua, dana, tahu tak dana? Yang dia guna nama dana lah. Tak kisahlah dana Pak Meon ke, dana Pak Mat ke, dana apa, macam-macam dana. Sungai Buloh top ni dana ni. Tu scam. Tu scam. Saya tahu dalam surau ni, saya tahu ada yang join. Tuan, saya nak tanya tuan-tuan, yang tuan-tuan join dalam grup, kan tuan-tuan dimasukkan dalam grup kan? Dia biasa masuk pelaburan, nanti dia akan masuk dalam satu grup. Grup pelaburan, macam-macam lah nama dibagi. M berapa 00 lah, dana itulah dana ni. Cuba tanya dalam grup tu, mana satu yang dah kaya dah masuk? Yang masuk dana, tolong declare. Siapa yang dah kaya? Boleh tak saya nak pergi rumah awak, nak tengok rumah awak kaya ke tak? Tak ada. Yang ada masuk tu dah 5 tahun masuk. Konon-konon masuk RM50, RM100, bayar setiap bulan, dapat duit 1 juta. Tuan-tuan, logik ke tak? Normal ke tak normal? Masuk RM50, dapat duit 1 juta. Kalau benda tu betul, tuan-tuan, tak ada orang miskin kat Malaysia ni. Tak ada, semua kaya. Tu sebab saya bagi tahu yang 30 million tadi tu. Tuan Haji, so Tuan Haji clear Maknanya kalau kita kena scam, buat rekod. Saya arahkan anak buah saya, beritahu. Ini saya cerita pengalaman saya. Anak buah saya selalu cakap, tuan susah sedikit ni, macam-macam cara dia elak. Saya kata dengan anak buah saya, teruskan cari. Sebab scammer ni, dalam bijak-bijak dia ada satu hari bodoh. Mesti ada satu, mesti kena. Saya dah buat, saya tahu lah. So kita kena terus buat. Macam tuan cakap, walaupun rasa macam tak ada apa, buat je tuan. Buat, trust me. Kadang-kadang kita rasa report kita tu macam tak ada apa, tapi report tu lah yang bantu. Boleh tuan? Itu kepada tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada kena scam, buat je report. Saya tahu hati tuan-tuan sakit, saya tahu. Pergi balai pula, polis tu pula sekolahkan kita lagi. Kita dah tengah stres ni, polis sekolahkan kita lagi. Saya faham benda tu. Okay. Kena bel-bel lagi dengan polis. Saya tahu, saya tahu. Tapi nasihat saya buatlah report. Ada soalan lain. Saya nak pergi soalan lain. Saya nak buat style Azai dulu sini. Sonok ni banyak soalan ni. Saya nak pergi slide pun tak sempat nak jawab dulu. Sila tuan. Okey. Ya.
Terima kasih. Okey, dengar tuan-tuan dengar dengar dan ingat. Kalau terima call daripada nombor luar negara, jangan angkat. Itu confirm scam. Tuan-tuan orang Sungai Buloh je. Jangan nak berangan, nak konon-konon orang-orang daripada US nak cari tuan-tuan, tak ada. Kerja pun level-level kerja kat Sungai Buloh. Jangan berangan. Mana-mana luar negara, tak kisahlah dapat mesej ke, dapat call ke, jangan layan. Itu confirm scam. Kena ingat kita ni, kita sudah jadi, aku tak ada apa-apa urusan. Kan? You all jual apa? Jual jagung. Jagung pun jual dekat sini kan? Nampaknya level sini. Kerja apa? Doktor. Doktor pun market semua orang Sungai Buloh kan? Level sini je. Tak adanya orang luar negara nak call kita. Kena ingat. Okay. Satu, luar negara. Nombor dua, kalau nombor tu kita tak save, dia keluar nombor je. Kalau kita tak yakin, jangan angkat. Tapi kalau saya tengok ni, level-level Gen X ni, Gen X dan sebelum Gen X, nasihat saya macam ni. Kalau tak keluar nama, tak payah angkat dah. Boleh. Sebenarnya angkat tak ada masalah. Boleh angkat. Saya angkat. Angkat telefon, duit tak hilang. Tuan-tuan saya bagi tahu. Kalau you all angkat je telefon, duit takkan hilang. Scammer tu pun tak boleh masuk lagi dalam ilmu kita. Kena ingat. Ingat ni saya ajar yang betul. Kalau ada kawan-kawan cerita yang lain tu, jangan ikutlah. Itu mazhab mana dia pakai saya tak tahu. Ikut je lah apa saya cakap. Kalau dia tahu nama kita, duit tak hilang lagi. Kadang-kadang kita cakap kan kita terbagi nama kan, duit tak hilang. Jangan risau. Kalau dia tahu nama kita, sama ada dia tahu atau kita bagi tahu nama kita, IC kita, duit tak hilang lagi. Jangan risau. Jangan risau. Banyak orang tanya saya, tuan-tuan, saya risau ni, saya dah terbagi nama dengan IC saya dekat scammer. Don't worry. Duit tak hilang. Dan they cannot do anything. They can't do anything. Tuan, nanti dia buat loan. Kalau dia buat loan pun awak tak payah bayar. Sebab bukan awak yang buat loan, dia yang buat. Dia ingat. Tuan, nanti bank cari saya. Jangan risau, tak payah bayar. Bank yang kena scam bukan awak. Sebab bank meluluskan loan yang bukan dari awak. Mesti nak ajar tentang itu tadi SOP. Nampak? Formula nombor 2 apa tadi? SOP. Tak kisah dia nak buat apa. Tuan, nanti dia buat nama saya dengan IC guna buat beli kereta. Jangan risau. Awak tak payah bayar harga kereta. Yang kena tipu tu kedai yang jual kereta. Ataupun bank yang luluskan permohonan tu bukan awak. SOP. So mulanya hari ni jangan takut. Dengar dia cakap Rahmat. Tuan, kalau dia buat pinjam malam, lagi tak payah bayar. Saya tak pernah cakap pinjam malam perlu bayar. Don't worry tuan-tuan dan puan. Okay. Kalau nama, IC, nombor telefon, nombor akaun kita dah terbagi kat scammer. Perlu kita takut? Tak perlu. Duit tak boleh hilang lagi tuan-tuan. Kena ingat sampai beli duit tak boleh hilang. Yang boleh hilang adalah kalau tuan-tuan dan puan terbagi maklumat ni. Saya tunjukkan. Ni boleh ambil gambar. Ambil gambar, share kat ramai-ramai. Ni. Ni tengok Sekejap. Oh, sorry. Tolong ambil gambar, share. Yang ni. Ini yang penting. Kita ni itulah banyak belajar pada cikgu yang salah. Ini yang betulnya. Yang hilang 5 juta tadi tuan-tuan dan puan-puan. Gara-gara dia ni share maklumat ni. Tuan-tuan dan puan-puan ingat, sampai bila-bila pun, siapa-siapa call minta maklumat yang saya tunjukkan ni, jangan bagi walaupun dia kata dia polis. Walaupun dia kata dia ketua polis, walaupun dia kata dia menteri, walaupun dia kata dia pengarah, direktor mana-mana, minta maklumat-maklumat ni saya dah tunjuk ni kan. Jangan bagi, ini yang tak boleh bagi. Esok kalau orang minta cakap, sorry Rahmat kata tak boleh bagi. Cakap macam tu. Yang 5 juta tu gara-gara dia bagi ni lah. Password, jangan bagi. Itu sebab nama dia password. Password kalau tuan-tuan bagi kat orang, dia dah tak jadi password. Dia jadi Microsoft Word. Tuan-tuan kena faham ni dunia digital, kita duduk dalam dunia digital lah. Tak ada siapa ajar. Inilah saya dapat ajar tu pun sekejap ni. Sekejap lagi dah nak isyak dah. So tuan-tuan please kena ambil tahu. Okay. Nombor telefon seterusnya. Kalau let's say yang call kita, katalah kita berani nak angkat. Katalah. So angkat tak ada apa sebenarnya duit tak hilang lagi. Katalah sahaja kita nak angkat, nak tahu dia scammer ke tak. Tuan-tuan tengok nombor tu, nombor telco. Tahu tak nombor telco? 011
01 sekian-sekian tu telefon kita panggil. Bukan nombor office. Ingat bukan nombor office. Kalau nombor office dia start pada 03 ke, 06 ke, 07 ke kan. Katalah dia telefon situ 01 sekian-sekian keluar kat iPhone. Kita angkat, dia kata dia daripada kementerian tak, apa-apa tak. Itu scam. Sebab agensi kerajaan kalau kita dia tak pakai nombor handphone. Saya tunjuk contoh.